Menyedari deruan angin itu, saya segera memeluk dua anak yang menangis ketakutan dan berlindung menyelamatkan diri. Itu kata Muhammad Nur Fadli Rojikin, 39 tahun, penduduk Taman Ria Sekincan, Sabak Bernam yang terjejas selepas bumbung garaj rumahnya musnah diterbangkan ribut dan puting beliung semalam. Menurut peniaga makanan itu, kejadian berlaku ketika dia bersama isteri Isma Azila Ismail, 40 tahun dan dua anak sedang berehat di ruang tamu sambil menunggu waktu berbuka puasa kira-kira pukul 4 petang. Ujarnya, dia pada awalnya menyangka hanya hujan biasa, namun angin kuat secara tiba-tiba datang dan menerbangkan bumbung garaj dalam hanya sekelip mata. Ujarnya lagi, ribut itu turut menyebabkan sebatang kayu garaj runtuh dan menghempap tingkap kaca rumah hingga pecah. Tinjauan Kosmo Utusan Malaysia mendapati puluhan penduduk sibuk mengemas dan membaik pulih kerosakan rumah mereka selain dikunjungi pihak berwajib yang membuat pemeriksaan lanjut. Pusat Pembinaan Sementara PPSD Dewan Seri Sekincan kini menempatkan seramai 19 mangsa daripada 5 keluarga yang terjejas. Menurut Muhammad Nur Fadli, dia bersyukur kejadian itu berlaku pantas dan tidak mencederakan keluarganya. Sementara itu, wanita warga emas Li Luan Go, 71 tahun berkata tiang pintu utama rumahnya turut musnah diterbangkan angin bersama sebahagian bumbung. Tambah beliau, dia amat terkejut kerana kejadian itu kali pertama berlaku sepanjang 41 tahun menetap di taman tersebut. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Sabak Bernam memaklumkan kira-kira 30 buah rumah terjejas dan penduduk mendakwa puting beliung berlaku selepas dentuman guruh ketika hujan lebat.